Hello, selamat datang ke hari keempat. Dan jangan terkejut, saya ada dua baju yang sama sebenarnya. Dan kita akan sambung lagi main Pokemon Ruby. Jadi last yang kita rekod tak silap, saya cari Mr. Briny dekat Slateport dan dia tak ada. What? Saya tak tahu dia menghilang ke mana. Saya dah kembali balik dekat Petalburg City, dia pun tak ada kat situ. Kemana dia pergi, saya tak pasti. Tapi sebelum tu, apa yang kita nak buat adalah level up Pokemon peti saya. Dan sebenarnya saya nak tukar Pokemon peti kat sini. Sebab yang saya ada sekarang adalah Minun. Jadi bila tengok statistik untuk Pokemon Minun ni, dia agak lemah dibandingkan Pokemon saya yang lain. Jadi nak tak nak saya level up dulu. Bukan level up, tapi nak tukar terus Pokemon Minun ni dengan Pokemon elektrik lain. Dan tak silap saya ada tangkap Pokemon elektrik. Ada Electrike level 13. 16, 17. SP attack dia tinggi ya. Sedangkan untuk Minun dia agak lemah. Kalau saya tengok balik. Okey, ni dah level 16 kan. Summary. Tu. Lagi tinggi Electrike SP attack daripada ni. Jadi saya takut dia ni useless kalau dah sampai ke suatu tempat. Lebih tepatnya saya lawan gym leader. Jadi nak tak nak saya tukar Pokemon dahulu. Dan bukan itu saja, saya juga dah boleh belajar surf, yang bermaksud kita boleh travel di atas air. Antara benda yang paling bagus juga dalam game ni. Dan saya tak expect benda tu boleh terjadi Dan bermakna kita boleh lawan trainer yang ada dalam air. Alang-alang saya nak level up Pokemon saya juga, iaitu si Electrike. Sebelum tu saya nak tukar nama Pokemon saya sebab Electrike macam kurang. Okey, dekat Slateport ni pun ada satu tempat yang namanya Name Rater, yang sebenarnya dia boleh tukar nama Pokemon kita. Okey. Pertama kita pilih Pokemon kita yang nak dinamakan. Lepas tu kita tukar. Pakai ni dia. Saya nak tukar dia apa Okey dah. Bajra. Dia bermaksud peti dalam bahasa India macam tu atau Tamil, saya tak ingat. Nah, sudah. Kita sudah ada Bajra di dalam parti kita Nanti tinggal peka je yang saya level up. Nice. Okay, dan dari sini kita boleh progress dengan cara level up si Bajra. Okay, Bajra dah level 20. Nice. Dan dia belajar Spark, an electrified tackle that may paralyze the foe. Kita buang Howl. Nice. Ambil masa 20 minit semata-mata nak level up 5 level saja. Sebab sebab Bajra ni level 13 atau 15 macam tu. Dan memang betul-betul ambil masa. Dan saya terjumpa kapal ni waktu saya surf kat sini. Dan kita masuk. Saya nak tahu apa ni. Abandoned ship. Kapal terbiar. Hello? Ada tu sampah. Hello. Ship of this sort are rare, so I'm taking a look around. There appear to be other cabin. Saya perasan. Apa ni? Harbor mail. What is that? It's empty. Okay. Ada battle ke kat sini? Isn't it fun? I get excited just being here. Touche. Okay, battle. Yang ni saya takkan cut sebab tadi perjalanan kita nak level up cukuplah lambat. Tapi sepatutnya Bajra dah kuat sekarang. Bagi kita heal dulu dia. Ini kalau sekali serang mati. Okay, tak ada item dulu. Well, I be damned. Shockwave. Okay, kita gerak dulu. Nice.
Ya, boleh lah. Ow. Walaupun beza 6 level, Bajra tetap kuat guys. Gila lah guys. Kejap lagi nak masuk level 21 tu. Okay. Sebelum tu, kita switch Pokemon. Kita tukar dengan Chikin. Revenge. Ow. Back. Okay, tak sakit. Oh. Dia mati. Summoner. You can do this, Summoner. Vital Throw. Nice. Okay, Bajra dah level 21. Nice. Kita hidupkan Chikin balik. Heal powder tak silap. Oh tak, revival herb. Chikin. Nice. Jom kita check kat sini. The door is locked. Storage is painted on the door. Okay. I'm getting queasy just being about this shit. It's not even moving, but yeah, you weird. Kita boleh interaksi dengan kata yang ada kat sini? Tak boleh. I see. Wow. Okay, apa tu? Escape rope. Okay. Please interact with me. Yay, it's a ship. Does it? This is a perfect place to go exploring. It's exciting here. I bet there are amazing treasure on a board. I don't know. Dive ball. Apa tu? Kejap, tengok. Dive ball. A ball that work battle on Pokemon on the ocean floor. Okay, untuk Pokemon air. I see. Sini ada apa-apa? Okay, lawan lagi. Let's go, let's go. Maril. No, I'm not gonna risk it. Sona, do your job. Amtras. Okay, hit 3 kali. Sikit lagi. Semua pun nak level 34 ni. Tapi lambat kot. Sebab ESP share kan dekat Bajra. Okay. Ini apa? Hello? Oh, we were looking for some treasure, but we only found a trainer. Okay, young couple. Couple is haram, my friend. Okay, kita tukar Electrike dengan Summoner. Dan sementara ni kita pakai Ember. Ow. Okay, super efektif. Diorang nampak macam serangga. Memang serangga. Dig Illumise. Ember dekat Volbeat. Tak pernah nampak Pokemon ni. Mana nak tangkap eh? Menarik. Moonlight. Okay. Ember. Ow. Okay. Okay, bagus, bagus. Tu korang boleh nampak Bajra tadi level dia ESP yang dia dapat 500. Dia sebenarnya ada tips, dia ada tips and triknya juga sebenarnya. Jadi syaratnya kalau korang nak Pokemon korang cepat level up pakai ESP share, Pokemon yang korang level up tu letak dekat depan sekali. Nanti andai kata Pokemon terjadinya Pokemon battle ataupun Y-Zone, korang langsung switch dengan Pokemon lain dan Pokemon tu yang akan level up dulu. Okay. Okay. Ni okay, tak jadi apa-apa. Kat sini ada apa? I'm investigating this ship on behalf of Captain Stern. He also asked me to find a scanner, but I haven't had any success. Scanner. Storage key.
Oh, ni yang boleh buka ni storage apa tu? Okay. Wait a minute. Ni dah boleh buka. Risham insert and turn the storage key. The insert key stuck fast but the door open. Hello? Ni apa? TM13. Okay, TM13 apa? TM13 Ice Beam. Fire an icy cold beam that may freeze the foe. Okay. Rakun semua boleh weh. Gila lah. Rakun semua boleh tak tu? Kita cuba bagi kat peka ke sardin. Sardin dah ada air. Kan jangan dulu. Jangan dulu. Okay. Dah tak ada apa-apa dah kat sini. Jom. Let's get out of here. Saya rasa saya nak heal Pokemon tapi masih jauh kalau korang boleh nampak kat sini. Dan Pokemon saya tak rasa boleh bertahan. Kita akan pergi ke default Alang-alang progress. Dah sampai ke default. Bagi saya heal. Banyaknya trainer kat dalam air tu. Gila lah. That is nothing but madness. Okay, apapun Bajra dah level 24, 23 macam tu kalau tak silap. Dan yang bagusnya si Bajra ni cepat level up. Okay, saya nak tengok statistik Bajra. Okay, dia level 23 Dan untuk attack dia 26, defense 27, SP attack 45. What? Gila lah. Jadi memang tindakan yang baik dari saya untuk menukar mainan kepada Bajra. Dia apa gunanya, mirip Pikachu tapi tak sekuat Pikachu kan. Okay, tinggal last quarter dari sini. Okay, nah sampai sini tak ada masalah. Boleh langsung shockwave je. Safa. Tu super efektif. Nak tahu tak apa yang paling menyesalnya saya tentang ni? Sebenarnya Pokemon Flying type dia ni lemah terhadap Electric type. Sama juga dengan Pokemon air yang lemah terhadap Electric type. Nak tahu apa yang agak bengong di sini? Sardin saya bertemakan water dan flying. Kalau dia kena serangan petir, rasanya saya nak kena tukar Pokemon air. Dan Sardin betul-betul sia-sia untuk saya level up. Dah lah level 20 baru evolve, tak dapat apa-apa. Lepas tu dia lemah terhadap satu type yang sama, iaitu petir. Saya tak tahu sebab flying tu super efektif petir tu super efektif dia adalah flying dan juga water. Apa jadi kalau dua-dua dalam satu tema tu kena petir? Rasanya lagi cepat dia mati agaknya. Oh, that wild. Okay, apa pun kita progress di sini. Sebelum kita pergi ke mana saya tak tahu. Tentacle. Shockwave. Miss. Boom. Boleh lah, tak adalah sakit mana. Nice. Okay, tak jadi masalah. Jom level up si Bajra. Okay, hello. Wow. Okay, quick attack tak ada kesan tak ada Pokemon besar. Saya pun baru tahu tentang tu Dan sikit lagi tu nak level 25. Kejap. Kita cari wild Pokemon.
Mana wild Pokemon? Okay. Jumpa. Found it. Nice. Sikit lagi. Okay, dah level 25 Langsung progress. Apa ni? Iron. I'm sorry. Progress. Okay. Mungkin saya akan lawan dengan Pokemon yang level dia tinggi saja. Sebab kalau saya lawan semua Pokemon, tak semua Pokemon yang level dia tinggi. So that is no for me. Okay, hello. Carvanha. Kuat juga. Okay, kat sini ada apa? Hello. Okay. Saya tak rasa Bajra boleh lawan dia orang sebab dia orang ground type. Sadin, do something. Okay. We can do this. Surf. Attack miss. Deng it. It tak ada effect. Okay. Mungkin Sadin ada kelebihan juga kat sini. Okay. Beza 6 level tak jadi masalah untuk Sadin. Okay. Sini ada apa? Ada orang. Okay. Tak salah. Saya dah rekod 40 minit dan saya tak tahu ni edit berapa minit. Rasanya tak sampai 20 minit agaknya. Bro, serius, Magikarp level 25. Kenapa tak level up Pokemon kau? Kau membazir. Tu. Dia belajar splash. Boleh buat apa? Okay, Tentacool masuk akal lagi. Okay. Quick attack. Okay, boleh. Okay, dah level 26. Nice. Okay, Wingull. No problem. Spark. Ow. Nice. Walaupun Bajra dah nak piok ada. Okay. Bajra level up. Wow, Manatrik. Wow, desainnya jadi lagi bagus lah. Sebelum ni hijau jadi biru. Biru-biru kuning. Okay. Sebenarnya warna kegemaran saya ungu. Cuma saya suka kombinasi warna yang agak masuk akal. Antaranya biru dan kuning. Okay. That's the first. Kat sini ada apa? Wow. Tingginya level Pokemon ni. Okay, paralyze. Ow. Okay, tak ada masalah.
Ha? Kat sini ada apa-apa ke? Okey, tak ada apa-apa. Jom kita kembali ke Petalburg agaknya. Nice. Aduh. It's okay, it's okay. Okay, kita dah sampai ke Petalburg City. Nice. Okay, saya nak heal Pokemon saya dulu. Okay, done. Jadi sepatutnya kita pergi ke Mauville City ataupun Verdanturf City, tak silap. Tapi saya rasa saya jumpa shortcut. Korang tengok aja. Okay, sini. Sini. Kita pergi atas. Sini. Okay. Yup, betul. Betul. Okay, kita boleh serang dia sekali lagi. Oh. Wah, satisfying ya kalau Pokemon musuh kalau kena serang sekali mati. Maksud saya one shot. Okay. Dan sekarang kita boleh pakai fast travel dari ini. Cycling area. Nah. Get out of the way. Okay. 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 Oh. Okay, dah sampai. Okay, sudah. Okay, dan rasanya next destination kita ke, what is this? One map. Okay. Kita kena ni kot, pergi belah kanan daripada Mauville City. Agaknya lepas tu baru kita boleh sampai Fortree City. Dan oh my ya. There's a lot of people in here. No, there's a lot of new area in here. Kerana ice ni apa? Jangan cakap boleh rematch. Boleh rematch? Okay. Saya tak tahu. Adakah ini akan jadi video pertama kita travel melalui air ke bandar lain? Sekejap. Saya tak rasa dia ada. Oh, Risham, you look like you have a lot of zip. That's a good thing. Fine, I decide I need a favor, Risham. Mauville City has an underground sector called New Mauville. I'd like you to go there and switch off the generator. The generator has been running a bit haywire. It's getting unsafe. Here, take this. This is the key to get into New Mauville. Basement key. Don't you worry about it. It won't be a challenge to you. The entrance to New Mauville is just a short surf away from Road 110.
Yang fast travel basikal tadi ke? Okay, sebelum tu saya nak beli item heal. Dan saya rasa saya dah boleh rampas balik ESP share. Kerana Bajra dah kuat. Take the item. Dan kita nak switch kepada chicken. Saya harap chicken dah boleh evolve buat kali kedua. Tak silap sebab selalunya starter Pokemon evolve di antara 3, 4, 3, 5 macam tu. Okay. Kita beli item dulu sebelum kita ke apa tadi? How may I serve you? Super potion please. Super potion 10. Okay, duit dah banyak balik. Biasalah. Okay, paralyze 10 juga. Kan, tak payahlah. Saya ada ni, lupa. Kenapa saya beli paralyze Okay, jap. Sell. Okay, apa lagi? Rasanya tak ada dah kot. Let's go. Ke sini tak silap. Oh ni lah road 110. Sini ke? Okay, I have enough with you. Bagilah aku masuk new mobile. Okay, sini ke? Oh, new mobile. Okay. Let's go. Okay. Magnemite. Nak tangkap ke ni? Tak payah kot. Dia lemah terhadap 2 elemen, iaitu fighting type dan juga fire type. So no. Sebabkan dia lemah, saya nak level up chicken. Chicken perlu level 35 atau 34 lagi. Okay, sekarang kita nak buat apa? I see. Dang it. Okay, ni yang tu tadi. Double kick. Oh no. Chicken kena paralyze. Tak guna. Okay, level 34. Rasanya saya percaya satu level lagi kot. Tapi agak ganggu juga macam ni. Nope, saya cari Magnemite baru saya lawan. Dang it. Kita kena tekan butang dan saya tak tahu pagar dia macam mana. Sekejap, tu tutup, tu buka. Habis tu nanti nak keluar macam mana? Lawan je lah Voltrop ni. Kita tak tahu dia Pokemon apa yang akan keluar. There's a pen in the crack. Chicken paralyzed. Please chicken, I trust you. Okay, dah. That's good. Okay, apa lagi kita nak buat tadi? This one. Heal powder, chicken, dan juga super potion. Mana super potion? Nah, dan sekarang Pokemon saya tak ada masalah. Dang it. Dia lagi. Stop. Tak boleh keluar. Can escape. Amber lagi. Okay. Nak ke pakai repair? Semata-mata nak level up chicken punya pasal. Tu, Magnemite senang sampai Voltrop jadi payah. Dude, come on. Kat mana? Sini. Amber. Okay, burn. Mantap.
Dia naik sikit-sikit. Ultra Ball. Sini ke mana? Sekejap. Nak heal. Saya ada repair lagi ke? Oh, ada 6. Nice. Okay, apa kata kita repair dulu? Sebab benda ni mengganggu. Nah. Ni ke mana? Oh, ke sini balik. Nope. Saya nak progress. Ke sini kalau tak silap Suffer. Amber. Pokemon Voltrop ni boleh menyamar. Itu yang ganggu tu. Okay. Sini. Full heal. Nice. Okay. The generator appear to have stopped. Repel pun dah habis. Bagus. Okay. Thunderstone. Pokemon, hanya beberapa Pokemon yang boleh berevolusi. Well, that seems underwhelming. Sikit lagi tu. Okay, bagus. Sabar. Okay. Ni ada apa? Paralyze heal. Too bad the bag is full. Okay. Dan ini adalah Voltrop. Tak jadi masalah sebab saya nak level up Pokemon saya. Maksudnya kita dah boleh keluar kot. Sikit lagi. Sikit lagi. It's not even a problem. Sebab kita akan keluar lepas ni. Dang it. Okay, repel wore off. Repel lagi. Sepatutnya dah boleh. Okay. Okay. Let's get out of here. Okay. Kita habiskan repair sebab saya nak level up chicken ke level 35. Habiskan repair cepat. Okay dah. Okay. Let's go. Heal dulu. Mati tu. Percaya tadi. Super potion. Nice. Amber. Okay, sikit lagi. Trust me. Okay dah. Tak level up. It's okay. Saya tak nak buang masa kat sini. Let's get out of here. Okay. Apa ni? Take Mama rules. Somebody scribble on that sign. Apa dia orang buat kat sini? Okay. Kita bercakap balik dengan siapa? Watson. Ni dia. Wahaha, I knew it. Risham, I know I made the right choice asking you. This is my thanks. A TM containing Thunderball. TM24. Kita boleh langsung bagi dekat Bajra. It pleased me to no end to see the young step up and take charge. Wahaha. Okay. Dan saya percaya yang kita akan ke sini. Yep. Okay.
Sebelum tu saya nak pasang TM Thunderbolt. Boleh guna sekali lagi. Hanya untuk Bajra. Okey. Alang-alang semua elektrik lah. Bagus. Okey. Dan nak tahu apa? Saya nak berhenti gameplay sampai sini dulu. Dan kemungkinan di gameplay akan datang, kita akan masuk ke bandar baru dan tempat baru. Dan saya tak tahu gym leader apa kali ni. Dan harapnya lah saya boleh menggunakan Bajra. Dan haraplah dia Pokemon elemen air ke, flying type ke, supaya make sense. Okay, dan dadah.